Tapi nak habaq Samiri ni, tak tahulah Samiri ni siapa. Ada setengah orang beranggapan Samiri itu sendiri dah Dajjal dah. Ada setengah orang Samiri itu kata Dajjal. Sebab apa? Dia kata sebab Nabi Musa tak boleh nak buat apa. Nabi Musa tak boleh nak sentuh dia. Nabi Musa cuma boleh buat apa? Halau dia daripada perkumpulan tu saja. Pergi ke lain. Jangan ikut kami, jangan follow kami. Sepatutnya tahap memurtadkan atau menyelewengkan tu, kalau setahap bengkel Nabi Musa, patut buat apa dah kat Samiri? Kalau tahap Nabi Musa tu memang makan penampak, memang makan terajang dah, tapi tak boleh nak buat apa. Tak tahulah dia tu siapa, sekadar Samiri yang hidup pada zaman Musa, atau mungkin ada benarnya setengah orang berpendapat dia tu sendiri ada dah Dajjal dah pada zaman tu. Wallahu alam lah, Allah lebih mengetahui. Apapun dia bawa pengikut dia ke satu arah yang lain, berbeza dengan perjalanan Nabi Allah Musa dan Harun. Jadi bila terselamat saja Bani Israel tadi, maka apa yang berlaku? Nabi Allah Musa pun membawa mereka dalam perjalanan nak menuju ke bumi yang dijanjikan. Macam-macam lah tengah jalan tu. Inilah yang disebutkan tadi, yang Allah sebut kamu akan diuji dengan pelbagai ujian. Macam-macam Bani Israel ni. Mereka walaupun kita kata duduk jadi hamba orang, kuli orang di Mesir, sekurang-kurangnya boleh makan. Boleh makan kan? Kita jadi kuli pun boleh makan. Ni bila duduk tengah padang pasir, batu jenis berbatu batan, kan situ ada bukit Tursina apa, payah nak makan tu, dia start dah lah perangai dia. Dia teringat balik lah, duduk di Mesir jadi hamba pun boleh lagi makan, boleh lagi minum, ada lagi rumah. Ni duduk sini ni, Allah, makan payah, minum payah, panas lagi, rumah tak ada. Dia start dah buat songeng. Tengok keadaan Nabi Musa, walaupun dia tu kerah, walaupun dia tu kita kata bengkeng, tapi nak menghadapi perangai Bani Israel ni. Lepas tu minta ayat pula. Sehingga sekali lagi, mukjizat tongkat Nabi Musa tu dia pukul pada batu di Bukit Tursina tu, keluar 12 pancaran mata air tu kan. Ayat dia surah Baqarah tu apa dia, Haji? Tak ingat lah ayat tu. Minhu masnata asyara ainan. Ingat tak ayat tu? Fakul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu washrabu min rizkillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Bila Nabi Musa pukul tongkat tu pada batu, maka keluarlah 12 mata air. Jadi setiap sip tadi, kabilah tadi pun tahu di mana mata air masing-masing. Di sini satu lagi mukjizat. Sebab kalau kita kira secara logika dan rasional, kayu pukul batu, siapa hak patah? Siapa hak hancur? Tongkat tu kayu, pukul batu. Kalau ikut logik, patah tongkat Nabi Musa. Tapi nak habaq mukjizat di sini, pukulan tu, tongkat tu tak patah, batu tu mengeluarkan mata air. Bagi pula mata air, selesai satu hal. Nak berjalan, Allah bagi apa? Allah bagi satu awan yang khusus bila mereka berjalan, awan ni sentiasa ikut mereka, meneduhi mereka. Kita hari ni berjalan, ada tak awan teduh? Tak ada, panas-panas lagu tu, tambah-tambah musim panas ni tak ada awan mana. Tapi dia ni Allah bagi satu rahmat, bila mereka berjalan ni, ada satu awan sentiasa meneduhi mereka, teduh. Pas rasa pula sejuk. Sejuk tu tak tahulah macam mana, rasa macam aircon ke wallahu alam tu, tapi nak habaqnya selesa dalam keadaan mereka tu tak panas. Lepas tu ada pula berlaku apa? Pengkhianatan dah. Sampai keluar ulat di celah-celah batu tu, ulat tu patuk mereka pula. Lepas tu mari pula mengadu dengan Nabi Musa, ni kami kena patuk kat ulat ni macam mana, sehingga Nabi Musa kena apa? Buat tembaga bentuk ulat letak di kayu tu, kena pergi cium ulat tu baru okey balik. Buat mazbah kemah suci untuk lantik anak-anak Nabi
anak-anak Nabi Harun jadi imam dan pemimpin bagi Bani Israel. Lepas tu bila sampai di sempadan, bila tengok orang-orang sana hak kuat-kuat besar-besar, nak lari pula, takut nak berperang pula. Macam-macam Bani Israel ni. Apa pun sepanjang tempoh tu jugalah, hak paling besar sekali ujian ialah bila Nabi Musa tu naik ke atas bukit Tursina nak menerima wahyu daripada Allah 40 hari 40 malam tu. Cuma terlewat hari ke-42 baru turun. Masa itulah Samiri buat Dajjal. Samiri buat Dajjal macam mana tuan-tuan? Mah tadilah. Mah mereka pinjam tu tak sempat dikembalikan tu banyak. Jadi Samiri buat cerita lagu mana? Mah ni bukan hak kita. Bila bukan hak kita, kita ambil tu jadi kesalahan. Dalam hukum salah ambil hak orang. Lepas tu kita nak buat lagu mana ni? Nabi Musa naik dah atas bukit nak tunggu dia turun. Baiklah. Sekarang ni macam ni. Bila kita tak tahu lagi, boleh ambil ke tak boleh ambil, kita gali satu lubang. Jadi kita letak semua barang hak kita pinjam tadi dalam lubang ni. Bila Nabi Musa turun, kita korek balik, baru kita tanya. Boleh ambil ke tak boleh ambil? Jadi jangan masing-masing pegang, kita letak di satu tempat. Jadi bila Bani Israel ni balik, dia lah pergi korek balik. Dia pergi korek balik, kemudian dia leburkan emas tu. Sekali dengan apa? Sebab dia antara yang Allah bagi kelebihan nampak Jibril naik kuda. Siapa yang nampak Jibril naik kuda? Samiri. Orang lain tak nampak. Jadi setiap kali dia nampak kuda Jibril tu, setiap kali kaki kuda Jibril sentuh bumi, dia menumbuhkan tumbuhan. Setiap jejakan tu menumbuhkan sesuatu. Dia pun rasa aneh dan pelik. Dia ambil pasir-pasir hak bekas jejakan kaki kuda Jibril tu. Dia simpan dalam uncang. Jadi bila dia lebur emas tadi, dia bentuk apa? Dia bentuk lembu. Dia bubuh sekali pasir tu. Bila dia bubuh sekali pasir tu yang menyebabkan lembu tu boleh bergerak dan mulut ngongak-ngongak-ngongak. Mulut ngongak-ngongak okey lagi. Pak Cik Tan masuk pula dalam tu, tak ada apa. Bila Pak Cik Tan masuk dalam tu, tahu Pak Cik Tan? Tahu Pak Cik Tan? Setan lah. Bukan Atan Didi and Friend tu Pak Cik Atan tu lain. Baik, bila masuk dalam tu, inilah. Musa tu tersilap mencari Tuhan dia. Sebenarnya Tuhan dia cari tak jumpa-jumpa. Sebab tu dia tak balik-balik. Janji dengan kita 40 hari. Ni tak balik-balik lagi. Sebenarnya Tuhan hak dia cari-cari, inilah Tuhan kita semua. Tuhan bagi Bani Israel. Nak cakap Nabi Harun pun tak ada nak kawal dah suasana pada waktu tu. Sebab tu bila Nabi Musa turun, nak cakap nak marah, dia hempapkan luh yang dia terima daripada Allah tu sehingga berkecai. Pecah habis. Dia pergi tarik rambut Nabi Harun, tarik janggut Nabi Harun, pasal apa jadi sampai tahap macam ni. Tapi nak habaq Samiri ni, tak tahulah Samiri ni siapa. Ada setengah orang beranggapan Samiri itu sendiri dah Dajjal dah. Ada setengah orang Samiri itu kata Dajjal. Sebab apa? Dia kata sebab Nabi Musa tak boleh nak buat apa. Nabi Musa tak boleh nak sentuh dia. Nabi Musa cuma boleh buat apa? Halau dia daripada perkumpulan tu saja. Pergi ke lain. Jangan ikut kami, jangan follow kami. Sepatutnya tahap memurtadkan atau menyelewengkan tu, kalau setahap bengkel Nabi Musa, patut buat apa dah kat Samiri? Kalau tahap Nabi Musa tu memang makan penampak, memang makan terajang dah, tapi tak boleh nak buat apa. Tak tahulah dia tu siapa, sekadar Samiri yang hidup pada zaman Musa, atau mungkin ada benarnya setengah orang berpendapat dia tu sendiri ada dah Dajjal dah pada zaman tu. Wallahu alam lah, Allah lebih mengetahui. Apapun dia bawa pengikut dia ke satu arah yang lain, berbeza dengan perjalanan Nabi Allah Musa dan Harun. Jadi duk bawa isu lembu tu. Jadi lembu hak mereka buat tu bukan makna bagi surah Baqarah tu, bukan. Kan surah Baqarah tu surah lembu tu bukan kerana kes buat lembu emas tu. Surah lembu tu kes lembu betul. Hak mereka nak cari siapa pembunuh sebenar. Dia dulu ada satu kisah zaman Nabi Musa ni. Dia ada anak ni, bapak dia bila meninggal, tinggal harta yang banyak. Anak ni dapat faraid yang banyak daripada peninggalan harta bapak dia. Jadi pak saudara ni main kilat, dia berkhianat, dia nak dapatkan harta tu, dia bunuh anak saudara dia. Jadi anak saudara dia tak ada waris lain, jadi bila mati kawan tu dapat kat dia harta tu.
Jadi orang ni duk cari siapa pembunuh kepada budak lelaki tu. Jadi mereka jumpa Nabi Musa, lalu wahyu daripada Allah suruh cari lembu. Dia pun pergi carilah. Dia bukan, dia nak cerita je, dia nak suruh orang cari. Dia sendiri malas nak cari. Tapi malas tak malas pun sebab mereka yang mulakan isu dan kes ni cari. Lepas tu cari pula. Dia buatlah tengok ayat-ayat dia. Lembu ni besar mana kan? Besar ni ke besar ni? Padahal dia malas dah. Bila orang kata besar ni, dia cari sekejap. Color warna apa? Color merah ke orange ke? Dia buat color pula. Last sekali jumpa. Bila jumpa buat apa? Sembelih lembu tu, ambil bahagian, salah satu bahagian dia iaitu ekor. Ambil ekor lembu tu, bedai dekat mayat budak tu hidup balik. Hidup sementara untuk bagi tahu siapa pembunuh dia yang sebenar. Lalu budak tu hidup, dia habaklah. Yang bunuh aku, pak saudara aku. Kemudian dia dimatikan balik. Jadi tahulah. Tu baru hak betul-betul surah Baqarah tu. Tu cerita lembu. Habis Cukup tak? Saya pun penat juga. Kita sambung pula minggu depan. Bulan depan. InsyaAllah awal bulan April pula. Jadi mudah-mudahan daripada sedikit tafsiran berkenaan ayat 90, 91, 92 daripada surah Yunus dapat memberikan kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kisah Fir'aun ini dapat kita jadikan pengajaran dan sempadan dalam kehidupan kita agar sentiasa berhati-hati tentang watak kita. Watak kita perlu ingat, kita ni hamba Allah, kita ni kuli bagi Allah. Tak lebih daripada tu dan tak akan mampu mengatasi segala-galanya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu zat, Tuhan pencipta yang selayak-layaknya untuk kita perakukan sebagai Tuhan dan penguasa segala-galanya bagi kita semua. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun merupakan satu pilihan jalan yang silap, jalan yang salah. Jadi hindarilah kehidupan kita dari sudut beragama agar tidak terikut dengan jalan dan jejak yang telah dilalui oleh Fir'aun dan mana-mana individu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran yang seumpama dengannya. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang serba tak kena, tersalah dan tersilap telah tetap diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.